Ulas weather. Konspirasi. Hari ni. Subhanallah. Tanah goyang mana tu? Subhanallah. Hari ni di Filipina. Darah Yesus. Darah Yesus. It's coming ah. It's coming. Datu. It's coming. Tapi semuanya balik pada Allah lah guys. Kalau Allah izinkan berlaku, berlakulah. Kalau Allah izinkan tak berlaku, tak berlakulah. Kita lawan dengan New World Order sayang. New World Order. Duduk, fikir, kau akan dapat jawapan ni semua. Lepas tu kita pernah bangkitkan. Pasal sewa helikopter. Sewa buat apa? Sampai sekarang benda tu senyap. Fikir. Apa pun tenang, jangan masuk perangkap. Anu ada mengakulah. Korang ni, Anu ada mengakulah. Ni saya bagi korang dengar ni. Sudah boleh kedengar orang maki saya dari pagi. Bukan. Baik, sekarang kita hadapi bersebelah. Pilihan saya kerjasama terus. Pilihan saya jaga negeri ini. Pilihan saya tangguh semua pilihan raya dan kerja tumpu selamatkan ekonomi rakyat. Pilihan saya tangguh semua pilihan raya. Macam mana nak tangguh? Darurat. Darurat baru boleh tangguh pilihan raya. Sebab apa darurat boleh tangguh pilihan raya? Itu yang ditunjukkan pada waktu COVID. COVID tahun 2020 dulu. Sebab darurat lah tangguh pilihan raya. Tak ingat ke? Lepas tu bila buka darurat, Muhyiddin Yassin turun, Pak Mael naik. Dia nak kekal berkuasa. So bagi tahu ada 4 elemen. 4 elemen untuk dapatkan darurat. Pertama, bencana alam. Gempa bumi, taufan, tsunami, dam empangan pecah. Bencana. Hujan lebat, banjir, tenggelam KL. Bencana alam. Darurat. Keduanya, wabak penyakit. Macam COVID lah. Wabak Ebola lah, wabak itulah, wabak inilah. Ketiganya, teroris. Isu teroris pula dah. Serangan pengganas, ada pengganas macam itu hari kat Ulu Tiram apa semua. Keempatnya, kaum dan agama. Kaum dan agama. Itu orang Melayu India, Melayu Cina. Ni, Rohingya ni. Guys, isu Rohingya ni, gini, saya faham. Isu Rohingya ni baru ke? Tolong jawab. Isu Rohingya ni baru sekarang ke? Come on. Jawab. Why? Why now? Why now kan? Dah lama dah. Tapi kenapa sekarang muncul? Kenapa tiba-tiba muncul? Dah saya tengok ramai orang mengamuk. Ramai orang tiba-tiba baran, ramai orang mengamuk, buat itu, buat ini. Sabar. Isu Rohingya ni ancaman, betul. Betul. Tapi cuba fikir balik. Kenapa sekarang? Why now? April 28 April 2020. Dalam Facebook Datuk Najib. Datuk Najib quote
Mana duit US 50 juta? Dalam Malaysia 218 juta yang Qatar bagi. Korang ambil untuk bantu Rohingya. Ini berkaitan dengan statement Wan Azizah. Hantar dalam Telegram Tim Malabot sekarang. Hantar sekarang. Korang boleh tengok dalam Telegram Tim Malabot. Pertemuan dengan Emir Qatar Yang Mulia Sheikh Tamim bin Ahmad Al-Thani Emiri Diwan Konik Doha. Saya mengambil kesempatan untuk menzahirkan ucapan terima kasih kepada beliau atas sumbangan 50 juta kerajaan Qatar untuk program bantuan pelarian Rohingya. Statement daripada Wan Azizah. Bertarikh 25 November 2018. So, Datuk Najib bangkitkan pada 28 April 2020. Korang kena tengok, guys, dia gini guys. Tengok the bigger picture. But apa saja yang berlaku? First kali, why now? So dalam isu Rohingya ni, why now? Kenapa sekarang? Cuba fikirlah. So dalam nak dapatkan elemen darurat ni, 4 elemen ni, termasuklah isu kaum dan agama. Termasuklah Rohingya. Yang dia bakar ni, kau tengok betul-betul. Isu Rohingya ni, dia bakar orang Cina ke, dia bakar orang India ke, dia bakar orang Melayu? Come on. Tolong jawab. Ada 3,000 dekat YouTube, ada 1,004 dekat Facebook. Dalam isu Rohingya ni, yang dia orang perangatkan sekarang ni, bakar sentimen orang Melayu geram ke, orang Cina geram ke, orang India geram? Korang lah orang Melayu. Sebab negara ni aman kerana orang Melayu. Negara ni tak aman pun kerana orang Melayu. Kunci keamanan negara ni pada orang Melayu. Itu sebab saya minta kita sabar, tenang, bijaksana, ada undang-undang, sabar. Ambil kuasa ni dulu. Tak ambil kuasa nak cerita apanya. Fikir, jangan percaya. Fikir, duduk fikir. Ni non kunyit lah. Non kunyit. Sultan Selangor bertitah, tidak ada ladang babi. Dia nak buat ladang babi pula. Takkan tak boleh fikir. Isu kuil, dia juga. Takkan tak boleh fikir, guys. Come on lah. Ini non kunyit lah, sayang. Ni barua lah. Sudah Ni barua lah, guys. So, kita tenang, sabar, jangan masuk perangkap. Isu Rohingya pun sama juga. Jangan masuk perangkap. Negara ni ada undang-undang. Kita ikut undang-undang. Sabar. Sampai bila nak sabar? Selagi mana kita tak ambil kuasa ni, tak lah. Faham kan betul-betul saya cakap ni? Jangan masuk dalam perangkap. Okey. Pukul apa lah? Pukul 12. Dah pukul 12 dah. 12 dah, 12 dah. 12.30 12.30. 12.30. Lampu pun dah padam. 12.30. Okey, soalan. Senyap-senyap je korang dah pukul 12. Jika Amdab menang. Amdab menang, On Hafiz tukar. Dia tak letak On Hafiz lah. Sekarang pun dia dah kecoh dah. Macam itu hari lah. Janji Asni Menteri Besar. Lepas dah menang, Asni tak ada dah. Dia akan tukar Menteri Besar. Tapi tu guys, kita tengok huru-hara ni. Huru-hara ni guys. Tunggu. Ada beberapa orang lagi kan ahli parlimen PKR ni akan join Rafizi.
ahli parlimen PKR akan letak, macam Rafizi lah. Ahli parlimen PKR letak jawatan ahli parlimen. Lepas tu letak jawatan ahli PKR, join parti bersama. Ya, beberapa orang lagi. Kemaluan yang memalukan. Saya kata nak cerita pasal Vader, tadi dah cerita dah tadi. Soalan. Bosku apa cerita sir? Nak keluar tu. Nak dapat pengampunan. Isu Negeri Sembilan ni guys, saya bukan orang Negeri Sembilan. Saya tak boleh nak cakap lah. Tapi saya ada tengok video satu brother tu lah. Brother tu ulas padu lah. Dia orang Negeri Sembilan, dia ulas. Jadi dia tunjukkan sekali dengan dokumen-dokumen. So dalam dokumen itu, memang 4 undang ni kuasa. Negeri Sembilan ni dia ada adat, dia ikut adat. So dalam ikut adat Negeri Sembilan ni, 4 orang tu berkuasa. Dia yang melantik, dia juga boleh turunkan. Tapi adalah sebab-sebab kenapa nak diturunkan. So sebab yang dia bagi pun ada asas dia. Itu saya bukan orang Negeri Sembilan, saya tak layak lah. Cuma brother tu cerita tu, okey saya dah faham dah. Sebab dia ikut dia punya kuasa tu lah, 4 undang tu. Tapi kerajaan kata kekal. Krisis perlembagaan sayang. Dia nak buat krisis perlembagaan. Inilah dia. Orang Negeri Sembilan lah. Itu kita bagi kat orang Negeri Sembilan lah. Tapi kalau tanya dengan saya tengok yang berada tu ulas tu, dia bagi fakta-fakta tu semua, saya faham lah. Memang ada. Memang ada. Tapi yang diorang pertikaikan, kenapa buat dekat rumah lah apa semua. Dia bukan buat kat rumah. Masalah lah polis tak bagi masuk. Tapi 4 undang tu ada. Ada. 4 undang tu ada. Cukup koram. Okey, soalan. Ya, undang-undang yang lantik yang tuan besar. Betul. Undang-undang yang lantik, undang yang lantik yang tuan besar. Betul. Soalan. Wartawan makan nasi goreng ayam, nasi ayam kunyit. Ulas tu Sami gini kepada anak-anak Sabah, khususnya mereka yang tinggal di Lahad Datu. Dengan pulau apa tu yang non kunyit pergi tu? Pulau apa tu yang non kunyit pergi pulau tu? Pulau apa tu? Pulau apa Yang dia pergi pulau itu yang diumumkan peruntukan berapa juta lah apa semua lah. Buat persediaan lah. Pulau Bangi. Buat persediaan. Bug Outback lah. Bug Outback tu kena ada lah. Standby bag tu. Bag kecemasan tu. Standby. Dia orang try tapi kalau Allah izinkan jadilah lah. Kita tak tahu kan. Kita ni gini. Dia orang nak cuba macam-macam lah. Pulau Bangi. Pulau Bangi pula. Pulau Bangi.